Kedua, teknik visualisasi perjalanan Nabi secara timeline. Kita nak gambarkan perjalanan secara Nabi perjalanan kepada anak-anak. Macam mana nak gambarkan? Saya buat step by step. Paling mudah lah. Paling simple. Paling mudah. Saya dah mudahkan. Ikutlah kreativiti tuan-puan. Nak adjust macam mana? Saya bagi 10 step. Saya bagi 10 step. Okay. Step pertama. Tetapkan tujuan. Tujuan A. Target. Hari ni target saya gunakan fasa timeline. Target apa saya nak belajar dapat apa. Ikutlah RPH lah. Mungkin ada RPH kan. Target kan. Ikut. Apa? Ikut. Okay, tujuan dia hari ni saya nak belajar ni mengerti bahawa selepas boycott ada tahun kesedihan di mana anak-anak perlu menjiwai rasa sedih seperti Nabi. Okay. Dan anak-anak menghargai orang-orang yang membantu orang dalam kehidupan Nabi, seperti mana kita nanti perlu menghargai orang-orang yang membantu dalam kehidupan kita. Contohnya nanti Abu Talib dengan Sayyidatina Khadijah. Okay, contoh, tetapkan satu. Okay, kemudian